Bos nak pakai sebuah kereta SUV nak tahun baru, nak nampak sporty punya, nak tahan rasak punya, lain kali jual ada value dengan maintenance senang. Apa kereta kita boleh review Ini hari baru dapat ni tahun 2018 Honda CR-V 2.0 Auto yang full spec Okey, ni kereta satu owner pakai sampai sekarang, tiada kemalangan, tak ada banjir, masih original cat saja sampai sekarang Cuma misteri ada touch up bumper sikit-sikit saja. Lain semua asal lagi. Cantik-cantik ni kereta. Tiada kemalangan, tak ada banjir, engine, gearbox, suspension guarantee tak ada masalah. Lagi kita bagi warranty setahun lagi. Okey, harga ini hari yang cantik-cantik kereta ni kita harga baru nak jual 66,800 saja. Boleh buat full run Kalau buat full run bulanan dalam 800 lebih saja boleh dapat. Ini tahun 2018, model baru Honda CR-V, kereta tip top. Okey, sekarang misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri di hari nak review ini tahun 2018 Honda CR-V 2.0 Auto yang tak ada turbo Kalau tak ada turbo lebih senang jagalah kereta, tak ada leceh. Okey, yang kereta ni satu owner pakai sampai sekarang, tiada kemalangan, tak ada banjir, engine, gearbox, suspension guarantee tak ada masalah. Ini kereta cat masih ori lagi cuma bumper aja touch up sikit-sikit aja, lain semua asal lagi. Okey, yang kita tengok lampu dia. Lampu dia Crystal Diamond Light ni 2018 semua sudah Crystal Diamond Light. Memang nampak cantik dengan garang lah. Cat dia warna apa dah? Warna dia hijau gelap, nampak macam hitam tapi nampak ini cat nampak lebih dengan kereta ni nampak ganas sikit lah, boleh kata ganas sikit lah nampak. Sekeliling kereta memang nampak cantik. Honda CR-V jenis design ini model jenis design misteri banyak suka, lebih suka daripada model baru. Model baru tak cantik, ini lebih cantik. Tengok dia punya design muka banyak cantik lagi. Okey, harga ini hari cuma nak jual 66,800 sajalah. Okey, tayar bunga ada 70% pakai brand Goodyear Goodyear tayar boleh kata lebih lembut lah. Misteri pun banyak suka pakai Goodyear. Semua kereta pasang Goodyear punya. Lebih lembut, lebih tahan lasak boleh kata tu Okey, lampu belakang semua cantik-cantik lagi. Tengok design belakang memang nampak elok kalau yang baru punya, yang model baru punya design belakang boleh kata banyak simple saja, tak elok Ni lebih cantik. Ni model lama tapi lebih cantik. Okey, bonet belakang boleh kata banyak besar boleh taruh banyak barang-barang Okey, kereta ni tahun 2018 Okey, harga ini hari cuma nak jual 66,800 sajalah. Boleh buat full run lah, bulanan baru 800 lebih saja. Boleh kata mampu milik. CR-V jenis yang size dia adalah C segment punya SUV 5 seater C segment. C segment sudah kira besar tau. Dalam interior semua cantik-cantik lagi. Leather seat tengok macam baru, cantik-cantik. Sebelah sana pun sama, elok-elok cantik. Dashboard pun semua cun-cun lawa lagi. Ada power seat besar button semua ada complete elok-elok, boleh kata sudah kira full spec lah, boleh kata. So kira full spec seat dalam interior semua elok-elok lagi. Harga cuma 66,800 saja. Boleh buat full run bulanan 800 lebih lah. Kalau ada sesiapa bos suka atau minat ini model, boleh datang jumpa misteri. Thank you bos.